Assalamualaikum. Salam. Ni ada apa bang? Kopok leko bang. Kopok leko Kopok leko. Macam mana kira? Dia kira set. Satu set RM5 8 batang. Okey boleh lah. Boleh Okey jangan Ni kopok gentil lah Ni kita doh ni kita pancur pagi tadi. Kita bawa pergi sini, kita terus ni bentukkan dia jadi kopok leko. Ni ikan apa bang? Ikan selayang. Ikan selayang. Ikan selayang. Dia ada yang rebus, ada yang kalau macam ni orang panggil kopok goreng lah. Macam-macam version lah ada orang panggil, tapi kita nak senang kita panggil kopok goreng ni lah. Thank you. Cendol ni homemade bang. Ni pun buat sendiri ni? Ni orang buat lah, kita ambil orang. Oh okey. Ni gula merah? Gula. Santan kita pakai santan sawit. Oh santan sawit Santan sawit. Ni yang bersih sikit, tangan tak masuk dalam. Sini insya-Allah hari-hari. Kalau cuti pun hari Jumaat. Okey. Buka pukul apa sini? Buka lebih kurang pukul 11.30 ke 12 sampai pukul 6 atau 6.30. Kalau habis awal, itu tak awal lah. Okey baik. Terima kasih. Okey. Terima kasih. Saya beli. Assalamualaikum. Alright, salam.